UMNO Negeri Sembilan semalam, apa agenda yang ditekankan pada pertemuan tersebut, Tuan Taufik? Pertemuan yang kita adakan itu adalah untuk kesiapsiagaan menghadapi pilihan raya di Negeri Sembilan. Dan perkara yang kita pertekankan ialah tentang bahawa kita tidak akan pernah mencampuri soal perundangan, terutamanya institusi raja dan juga Dewan Keadilan Undang di Negeri Sembilan. Kita mesti berada di luar daripada lingkungan berkenaan. Yang penting ialah penyatuan di kalangan kepimpinan dan ahli-ahli di semua peringkat untuk menghadapi pilihan raya ini. Dan kita telah juga memberikan penekanan bahawa gerak kerja yang akan kita hadapi ini berada dalam situasi yang luar biasa. Kalau dahulu di dalam pilihan raya negeri yang ke-15, kita bersama-sama dengan parti-parti komponen dalam PH. Tetapi tidak lagi pada kali ini kerana itu adalah pilihan yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional Negeri Sembilan. Maka kita akan pergi cara solo.